yang betul-betul panas tadi tuang ke atas untuk kita masak kita punya spices ni, and siaplah kita punya hot oil. So ayam. Hey, what's up guys? So hari tu tim kita ada niat, ada plan untuk berinfak, tapi kita fikir, tak tahu nak infak apa. Asyik nak infak benda rawatan free je kan. Jadi kita cuba sesuatu yang lain sikit. Kita masak. Kita nak buat honey BBQ chicken tenders, resipi by Khairul Aming. Jadi disebabkan kita nak buat untuk 50 orang, jadi kita bahagikan ke beberapa stesen lah. Jadi ini stesen yang pertama, stesen ayam. Tugas diorang adalah memotong ayam kepada bahagian-bahagian yang kecil. Stesen kedua, stesen tepung. So dekat sini diorang ni lah yang akan menyediakan tepung basah dan kering, ataupun kita panggil batter, salutan kepada ayam tu. So kita guna tepung bestari je. Seperti yang disuggest oleh Khairul Aming tu sendirilah. Okey, kerja diorang adalah menyaluti ayam dengan tepung and boleh mula menggoreng. Okey, stesen yang ketiga adalah stesen sos salutan. So yang ni ikut Khairul Aming, kita memang follow betul-betul. Kita letak paprika, chili flakes, garlic powder, brown sugar, lepas tu madu. Madu ni tak sempat nak record. Lepas tu kita masukkan minyak gorengan ayam panas-panas tu lah. Kita masukkan, kita gaul-gaulkan dia. Stesen keempat adalah stesen dipping sauce. So yang ni kita masukkan yogurt, kita masukkan QP mayo, black pepper, lemon sikit, and kita gaul-gaulkan. Itu je, senang. So bila selesai menggoreng, kita toskan minyak, kita biar dia rehat kejap, and then kita pergi ke stesen kelima. Stesen kelima adalah stesen packaging. Diorang ni lah yang packaging sebanyak 50 packs, 50 bungkus yang kita nak infakkan kepada orang ramai. Sejujurnya, walaupun tugas hakiki kami setiap hari adalah membaiki senyuman, tapi nampak senyuman-senyuman ni tak pernah buat kami jemu. Dan kami harap dapat melakar lebih banyak senyuman di masa yang akan datang. Terima kasih kepada KA yang sudi berkongsi resepi, dan terima kasih kepada semua yang setia bersama dengan kami.